So dah siap kita punya apa, charger ni, port charger supply dia. So kita guna ni lah, ni MCCB dia. So MCCB dia 63. So yang ni yang lain ni jangan usik. Okay, so laluan dia lalu bawah ni. So ni DB untuk control dekat sub charger tu lah. Okay, so DB kita dah fitting. Nampak cantik kemas. Nampak fitting elok. Ni incoming dia. Okay, nampak. So kita guna 63 juga. Ini 0.1A. Adanya MCB triple 32. Okay, nampak. DB pun kita ikat. Semua pakai 10mm Ni guna mega cable So ni laluan dia. Okay, lalu tu dia. Okay, terus ke sana. Ada 3 port. So ni lah charger dia. Charger dia. Ini restruct dia. Dia punya restruct ada 2. Ni satu Toyota Okay, alhamdulillah. Nanti kita test lah untuk charge. Tunggu dia punya PIC datang. Alright.